Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Xiaomi Pad 7 Pro, tablet yang paling aku tunggu pada tahun ini. Sebab seperti biasa, Xiaomi akan tawarkan tablet yang ada spesifikasi yang tinggi tapi dijual dengan harga yang lebih mesra dompet berbanding pesaing dia yang lain. Dan kalau tengok dia punya spesifikasi ni memang sangat padu dan juga berbaloi. Baiklah, kita mulakan dengan display dia yang sebesar 11.2 inci ni. Cukup besar untuk sebuah tablet. Kemudian ada resolusi yang tinggi juga, 3.2K resolusi. Dan refresh rate dia pun tinggi, 144Hz. Jadi kualiti display pada tablet ni memang berada pada tahap yang tinggi lah. Display yang sangat vibrant, warna yang cantik, warna yang terang. Dan detail pada display dia pun sangat tajam disebabkan resolusi dia yang tinggi. Tambah pula, quad speaker pada tablet ni memang berikan audio yang imersif. Jadi Xiaomi Pad 7 Pro ni ada speaker yang best, speaker yang sedap, kemudian ada display yang cantik. So nak buat apa saja pada display ni memang rasa best je lah. Dan dia punya display pun sangat smooth dan laju disebabkan ada refresh rate yang tinggi tu, 144Hz. Dan dia juga menyokong stylus. Xiaomi namakan dia sebagai Xiaomi Focus Pen. Dia punya pen ni pun memang sangat best. Dia punya responsif pun laju, tak ada rasa delay sangat. So memang best lah untuk kita melukis. Jadi bagi yang suka melukis, boleh gunakan Xiaomi Pad 7 Pro ni. Dan sepanjang gunakan tablet ni, sejujurnya aku dah tak bawa laptop untuk buat kerja dekat luar office. Contohnya macam nak pergi meeting ataupun nak pergi buat kerja dekat cafe, nak ada vibe sikit ke, memang dah tak bawa laptop, memang fully gunakan tablet ni. Sebab secara berbanding, apa yang ada pada Xiaomi Pad 7 Pro ni dah cukup lengkap untuk buat aku punya tugasan lah. Contohnya macam nak buat documentation, nak buat script, even nak edit video yang singkat pun aku memang akan gunakan tablet ni. Dan dia punya keyboard pun memang best untuk kita guna. Dan yang lagi bestnya pada keyboard ni, dia built-in sekali dengan trackpad. So lagi rasa lebih produktif lah menggunakan dia punya keyboard ni dengan adanya trackpad. Untuk performance dia pula, Xiaomi Pad 7 Pro ni ada performance yang top notch, performance yang flagship. Dengan dikuasakan Snapdragon 8X Gen 3 ni, memang buatkan tablet ni terasa sangat premium in term of dia punya performance. Performance yang sangat padu lah jika nak bandingkan dengan harga jualan dia. Sepanjang gunakan Xiaomi Pad 7 Pro ni sebagai daily driver, tablet ni mampu berikan performance yang flagship. Untuk buat tugasan harian, dia rasa laju dan smooth je. Nak multitasking laju-laju pun memang tak ada masalah pada tablet ni. Even nak main game yang berat pun dia mampu deliver performance yang sangat padu. RAM dia pun besar, 8 atau 12GB LPDDR5X. Kemudian ROM dia pula 256GB atau 512GB. Baiklah, untuk bateri dia pula besar, 8850mAh. Bateri yang sepatutnya ada pada sebuah tablet lah. Jadi jika anda semua nak movie marathon, nak lenjan gaming pada tablet ni, memang tak ada masalah. Dia ada kapasiti bateri yang besar. Dan yang lagi menariknya, dia ada pengecasan yang sangat pantas, 67W. Jadi nak cas penuh dari 1% sehingga 100%, ambil masa 79 minit sahaja. Laju gila. Dah lah ada kapasiti bateri yang besar, tapi nak cas penuh hanya 79 minit. Ini adalah tablet yang baru, sudah semestinya disuntik dengan software yang baru. Jadi HyperOS 2 pada Xiaomi Pad 7 Pro ni, dia hadir dengan ciri yang lebih mudah dan pantas untuk ekosistemnya Xiaomi tersendiri. Sebagai contoh, dia ada Xiaomi Hyper Connect yang mana ianya menyediakan interaksi lancar dengan telefon kita sendiri. Jadi kita boleh connect satu sistem yang sama pada dua peranti yang berbeza. Satu tablet, satu lagi smartphone. So dia lebih memudahkan kita lah untuk buat tugasan, untuk buat kerja sebab kita boleh guna satu sistem yang sama pada dua peranti. Dan kalau ada orang call pun, dekat tablet ni boleh terima notification. Apa lagi yang baru adalah dia hadir dengan Hyper AI. Kali ni dia hadir dengan ciri AI yang banyak dan memudahkan kita untuk buat tugasan harian. Sebagai contoh, dia ada AI writing, AI speech recognition, AI search, AI interpreter, AI subtitle, AI calculator, AI art dan AI gesture reaction. Antara yang killer pada Hyper AI ni adalah AI calculator. Lihat pada bahagian converter ni, dia lengkap dengan segala apa yang kita nak. Dia ada currency, nak kira BMI pun boleh, nak kira diskaun pun boleh. Dan yang lagi menariknya, nak kira loan pun boleh. Ini memang lengkap gila. Serba-serbi lengkap lah
pada Hyper AI-nya Xiaomi ni. Pada pendapat aku, Xiaomi buat satu ciri AI yang bukan dia tiru orang lain lah. Apa yang ada kat market, diorang just buat je. Tak. Xiaomi cipta satu ciri AI yang bagi aku sangat berguna, lebih produktif lah untuk buat tugasan harian, terutamanya untuk sesebuah tablet macam ni. Baiklah, nak sentuh sikit tentang dia punya kamera. Walaupun kamera ni taklah penting sangat bagi sesebuah tablet, paling-paling pun kita akan ambil gambar dokumen je. Tapi Xiaomi tak nak ambil remeh tentang benda ni. Diorang tetap berikan yang terbaik pada kamera Xiaomi Pad 7 Pro ni. Yang mana untuk kamera utama dia hadir dengan 50 megapiksel. Kemudian kamera selfie dia 32 megapiksel. Satu angka yang jarang kita dengar lah, jarang kita dapat untuk saiz megapiksel pada sesebuah tablet untuk harga jualan bawah RM3,000 macam ni. Untuk hasil dia mantap, agak terkejut sebenarnya dengan hasil dia sebab dia ada kualiti gambar yang cantik, pengawalan cahaya dia pun cukup baik. Jadi dengan tanah harga bermula RM2,499, Xiaomi Pad 7 Pro ni adalah sebuah tablet yang berkuasa tinggi, ada display yang cantik, bateri yang besar, pengecasan yang laju, kemudian kamera yang cantik, ada ciri AI yang sangat produktif, yang sangat bantu kita buat untuk tugasan harian, dan performance yang sangat padu, sangat mantap untuk harga jualan serendah RM2,499 macam ni. Dan kalau anda semua tanya, adakah ianya berbaloi untuk kita beli? Jawapan dia, big yes, memang sangat-sangat berbaloi untuk kita beli dan guna. Dan highly recommend untuk ambil variant yang paling tinggi lah, 12GB RAM, 512GB, sebab dia punya harga jualan tu tak jauh beza pun dengan variant yang biasa tu. So guys, nampaknya saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Boom Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.